Okey geng, yang mana mencari intercom yang harga bajet, harga murah bawah 500. Yang ini bukan bawah 500 tau, bawah 200 saja. Intercom apa? Kat tangan saya intercom Ajas V6 Pro Plus. Intercom harga yang mampu milik, boleh bercakap dengan satu orang saja, okey? Cakap dengan wife cukup, okey? Kalau ada girlfriend, cakap dengan girlfriend cukup. Kalau single, cakap dengan Isen sana. Kita ada. Mana macam? Okey, macam ni bentuk rupa dia. Okey, ada antena dekat sini. Okey, cara penggunaan dia pula, kalau nak on, cuma tekan button yang motor ni sajalah. Tekan lama-lama. Okey, sampai dia on sini. Ini dah dikira on lah. Okey, kalau nak pairing pula, pairing pun tekan sini button motor, tekan lama-lama sehingga dia blinking. Okey, dia blinking macam ni, ini sesuai untuk pairing lah. Dia dah ready to pair. Okey, kalau nak off, tekan button kecil ni saja, okey? Tekan button kecil ni saja. Dia dah off. Dia tak boleh mesh semua sekali bercakap untuk intercom ni. Dia kena mesh seorang-seorang. Contoh kita nak tukar channel dengan kawan kita pakai channel B, ni tekan motor, tekan channel B. Okey, ini dah mesh untuk channel B lah. Okey, kalau nak cakap dengan orang lain, tekan motor juga, tekan mesh button C. Okey, macam tu lah. Okey, yang ini boleh pergi jarak sehingga 800 meter. Yang ini waterproof. Okey, kalau nak charge dia, dia menggunakan kabel type C untuk charge. Okey, yang mana nak dapatkan Ajas V6 Pro Plus ni, harga dia cuma 159 sahaja, okey? Tak mahal, memang mampu milik. Jangan lupa datang dekat Home Part Motor Gear, Pasir Binji, Ipoh, Perak.